Ramai yang sangka serangga ni lalat biasa, tapi sebenarnya inilah yang dipanggil lebah lalat atau nama saintifiknya hoverfly daripada keluarga Serpidae. Lebah lalat ni tidak menyengat, tak ada bisa dan langsung tak berbahaya kepada manusia. Bentuk dia memang hampir sama dengan lebah atau tubuhan itu. Sebenarnya satu teknik pelindungan semula jadi yang dipanggil mimikri untuk menakutkan pemangsa. Dalam video ni, kita nampak lebah lalat berkumpul di mayang pokok palma. Ini kerana mayang palma kaya dengan nektar dan bunga, yang menjadi sumber makanan utama lebah lalat dewasa. Dari sudut pertanian, lebah lalat ni sangat penting. Mereka bertindak sebagai agen pendebungaan semula jadi, membantu proses pembiakan pokok, termasuk pokok palma dan tanaman lain di sekeliling. Yang lebih menarik, peringkat larva lebah lalat pula merupakan pemangsa kepada serangga perosak, terutamanya afid dan kutu daun. Ini membantu mengurangkan kebergantungan kepada racun kimia. Kehadiran lebah lalat dalam jumlah yang banyak biasanya menandakan ekosistem yang sihat, kurang pencemaran dan kawasan tersebut kaya dengan biodiversiti. Jadi kalau korang nampak lebah lalat macam ni di kebun atau ladang, jangan halau sebab mereka ni sebenarnya pekerja senyap alam semula jadi yang sangat berjasa.